Okay, aku baru je balik daripada Adidas punya office. So aku just nak bagi tahu and say thanks kepada kita punya officially partner untuk kasut running iaitu Adidas. So, kita nak surprise the boys with the shoes. So, yep. For Powerman 2025, our fit, our run will be powered by Adidas. Diorang dah provide with us diorang punya running shoe, race shoe especially. So I'm excited to show to them. I pun tak tengok apa kat dalam, tak try lagi. Jom bawa masuk tunjuk diorang. What's up. Okay. So, macam korang nampak, kenapa Api suruh pakai baju Adidas hari ni? Bersebab so our race for Powerman 2025 ni, our run will be powered by Adidas. Bagi aku, this is the second year aku bersama dengan Adidas. Sebab last year pun waktu buat Powerman, diorang adalah official partner aku untuk race day Powerman. So yeah, this year pun dapat lagi. Last year aku pakai Adios Pro 3. So this year pakai Adios Pro 4. Macam biasa, I'm excited for Powerman because I did not underestimate people's Most importantly, Adios Pro 4 is race ready. Very lightweight, carbon rod, and this is my first racing shoe from Adidas. Shout out to Adidas, thank you so much. Really excited for this. This is my first race shoe with Adidas. So, of course I excited nak try dia punya kemampuan kan. What can it do? Can I do a better timing? Of course. So, shout out Adidas. Yeah. Dia tak terlalu macam ni sangat tau. So, bila you berdiri, you tak rasa macam you ke depan. Dia rasa macam you flat. Tapi bila you jalan kan, aku boleh rasa. Dia punya carbon rod ni. What a squishy feeling, brother. Okay, so far dia punya foam. Kau dapat rasa tak carbon rod? Rasa. Dia punya foam dia memang lembut gila. Dari segi rocky, dia memang untuk apa? 4-foot runner. 4-foot runner. Sebab ni angle untuk kau activatekan carbon rod dia. Oh sini lah at least. Comparison dengan Adios Pro 3 dengan Adios Pro 4. So last year, aku rasa dia responsif untuk that year. Tapi bila aku try yang Adios Pro 4 ni, dia lebih responsif satu. Satu lagi, dia punya stack high dia 39 ni, rasa tinggi dia. And material atasnya aku suka. Material atas ni sangat-sangat nipis compare to Adios Pro 3. And berat pun beza gak. Berat aku rasa this way more lighter lah compared to Adios Pro 3. But tak nak break in pun tak apa. It's just race ready. Kau just boleh terus pakai kasut ni on the race day. Macam aku, mungkin aku pakai sekali sebelum race day untuk try. Tengok macam mana dia punya responsive, dia punya on the long run 10 kilo, 15. But yeah. Thank you so much Adidas. Never have I ever thought of working with you guys on this collab for Powerman 2025. So thank you. Okay, I'm really excited for this. Thank you so much to Adidas Malaysia. Never thought that I would get such a race shoe, and really excited to use this shoe for Powerman 2025. And shout out to you guys, and really appreciate this from you guys. Thank you so much Adidas for powering up my legs for this coming Powerman 2025. And yeah, let's see what it can do to me. Hopefully it's the gold medal on my cover. Good morning everyone. Hari ni hari Ahad, Sunday morning. So hari ni lah last break training yang kita nak try macam-macam. Baru nak try gel ke, nak biasakan transition and everything. Kira kalau nak push apa-apa hari ni lah. Lepas ni tinggal practice transition macam tu je lah. So we have quite a few today yang join for our break session. Alhamdulillah. So kita siap dulu. Sekarang pukul 5 pagi. We'll see lah what's up. Jom. Doing good. Pace 5. 7 kilometers. Jom. Today is our last break session before the taper week begins, and it's exactly like 6 days before the event day. So today I'm doing 7 kilo run, 40 kilo bike, and another 7 kilo run break session. So let's go. Jauh lagi. Jauh lagi.
Ustaz. Aduh. Ini macam benda nak pergi kerja ni. Tak pernah ada tangkap belah sini. Oh, Im, aku rasa kau lagi power dah aku pun. Tapi tak tahu lagi. Kau tak habis lagi. Ha? Break session. 3 km run, 25 km bike, and 3 more km run for 2 sets. Done for today. Let's wait for others. Let's go. 10 kilo. Settle break hari ni kita buat 2 sets of 3 km run, 20 km bike and another 3 km run for 2 sets. Kita lepas ni nak masuk taper week. So I nak cakap sikit lah pasal nutrition. Because nutrition ni is a very important part in these sports. In fact, it's a very important aspect in any kind of sports juga. It's about how you refuel yourself because sports ni semua kan kita bakar kalori and kita bersukan ni dalam masa yang panjang. So you need to properly fuel yourself. Okay, kita burn roughly untuk contoh bike 60 km, kita ambil zone 4 lah kan, akan burn roughly 1,500 ke 2,000 kalori. So kan banyak tu. So of course you nak waktu run you dah burn, waktu bike you dah burn, lepas tu nak prepare lagi untuk last run tu. So memang kena fuel yourself properly. So dekat depan ni ada banyak agak jenis-jenis gel lah. And gel ni semua dia depends juga. Kadang-kadang ada macam hammer ni berapa kalori. Semua gel-gel ni ada dia punya kalori yang berbeza lah, and taste yang berbeza, and ada boost yang berbeza. Depends on apa dia mix dalam ni. Hari Ahad lepas aku ada buat break juga, which is 7 kilo run, 40 kilo bike and then 7 kilo run. So the last 7 kilo run tu tak aku bong. Aku punya pace 7.50, 8. So memang aku pelik lah. Sebab apa, aku rasa kenapa aku bong gila, kenapa aku tak ada energy. So apa yang aku buat, aku tanya kawan aku Zaim, dia memang one of the coach lah, swim coach. Dia cakap aku, kau tak cukup nutrition sebab lepas kau buat break kau lapar. Ya, memang aku lapar waktu Ahad tu, memang aku lapar gila. Benda-benda ni semua nutrition you kena banyak test it yourself. Sebab tu jangan test on race day je. Takut nanti perut meragam, takut nanti kalau tak kena dengan perut you cramp lah, apalah. Kadang-kadang ada yang orang tak boleh apa, macam I tak minum kopi. So bila ambil caffeine, bila ambil je 10 minutes after that perut dah meragam. Sebab tu dalam break training session juga you kena try semua benda ni. So apa dia suggest, dia suruh ambil nutrition. Nutrition yang aku ambil brand dia is this one, Precision Fuel. So jadi aku letak link down below. Kau boleh check it out dalam video ni. Tak silap aku ni brand daripada Singapore. So dia ada dua jenis. Ada yang gel, power gel biasa yang flavor dia macam kosong lah, tak ada flavor sangat. Satu lagi caffeine. Macam hari ni I baru try Precision Fuel. Yang original okey, tapi bila ambil ada caffeine, oh terus badan I dah rasa macam pelik-pelik. So kita tak nak lah kena waktu race day kan. Tapi yang I tahu, yang I boleh suggest untuk korang, kalau korang yang baru nak try gel ni semua, korang boleh try SIS, Sports in Science Beta Fuel. Itu tak silap I one of the highest gram calorie carb dalam satu serving gel diorang. Tak silap dalam 40 gram, betul tak kan? 40 gram. So you boleh try. So apa yang aku buat hari ni, aku ambil caffeine ni 30 gram cup 30 minutes before run, first run. So the first run aku solid, and then aku campur air aku 500 ml dengan Precision Hydration sodium. Sodium ni aku campur air. So this one ada dalam 1000. Dia bergantung kepada kau punya peluh lah. Kalau kau peluh banyak, kalau kaki kau waktu kau lari tu dah berlecak, kau kena ambil yang 1500 punya. Kalau macam aku jarang peluh, so aku ambil 1000 je. So aku campur dengan 500 ml, on the bike baru aku minum. Ni juga adalah antara benda yang boleh jadi faktor you win or break. Sebab kalau you go through 4 jam or more without proper fueling, confirm you bong. Bila you bong, semua benda akan fail. Your whole body system akan fail. Dah start cramp, dah start rasa macam badan dah tak boleh go, dah bong lah. You dah start, semua benda dah start to fail. Sebab tu you kena fuel properly. Macam I biasanya 30 minutes before race, macam pagi tu I terus ambil satu jam habis. Tapi perut kena lapik lah. Lepas tu waktu run ambil satu, waktu bike ambil 4 60 km every 30 minutes kan, ambil 4. Lepas tu last run tu ambil lagi satu. So
run second session habis, baru aku ambil satu lagi bar, which is normalnya this one 30 gram. Sebab kau akan burn carb dalam 60 gram ke 90 gram bergantung pada watt yang kau keluarkan ataupun tenaga yang kau keluarkan dalam masa 1 jam. So macam aku bajet dalam 60 gram je, tapi aku rasa tak cukup. Aku rasa aku perlukan dalam 70 gram carb untuk 1 jam. So aku kena tambah lagi gel. So every 30 minutes aku kena ambil lagi. So dalam 60 kilo bike nanti aku perlukan dalam 4 ke 5 gel and 1 air sodium. And every water session aku akan ambil air untuk refuel aku. Sebab kita keluarkan banyak peluh kan. Sebab bila dia duk keluar, you dah berpeluh banyak, badan you akan demand for more sodium. And bila badan tak dapat more sodium, you tak replace balik apa yang dah keluar, dia akan start to tarik bahagian-bahagian muscle you ni semua, sodium tak cukup, dia akan cramp. Sebab tu dah jadi cramp. That's how cramp happen, and that's how side stage juga jadi. So benda-benda ni semua kena ambil kira. Yang paling penting korang kena try semua benda ni. Jangan ambil macam, oh I cakap korang try SIS, korang terus beli and test waktu race day. No, that's not how it works. Your body needs to adapt. Sebab tu ada this one training called gut training. Gut training ni, GUT training, is how you test semua benda untuk fueling. Paling penting sekali lepas kau run dengan bike, Philips sponsor me please. Nampak? Ini penting. Lepas kau run. And satu lagi yang aku rasa during the race paling penting bagi aku adalah cermata tu. Sebab cermata ni antara benda yang akan protect mata kau daripada debris, debu-debu waktu race kan. Mana tahu basikal orang lain kan ada pasir ke apa. So this is pakai. So cermata aku pakai shades ni nama dia Alba Optics. Korang boleh dapat kat cycle tu. Ada banyak jenis, ada yang jenis yang boleh lipat sini. Ni untuk cyclist lah. Kalau untuk yang runner punya macam ni, yang runner ada juga tapi tak boleh lipat lah. Cuma runner punya lagi cun lah. Kan style tu kan. Topi kita pakai topi purpose. Ada lubang ni permudahan yang cukup. Satu lagi extra tips, potong rambut pendek. Nampak macam rambut Nadik. Rambut Kowin pun dah potong. Rambut ni antara benda yang kau akan thankful bila kau potong pendek. Sebab ya kau nak buka topi, kau nak pakai helmet. So rambut pendek menyenangkan kau. Peluh senang kering and kau tak panas lah bila kau run. So that's the tips untuk hari ni. And aku rasa ni last break session. Satu lagi. Sebelum pergi race collection, kita nak pergi ambil baju kau, tricycle baru kau. Rabu sampai. So nanti kita akan check tricycle baru. See you guys on next episode.